Oke guys, untuk kali ini kami telah sampai ke sebuah lokasi yang memang menarik. Apa yang saya katakan menarik, tempat ini terletak di atas sebuah bukit dan tersorok, dan seperti mana yang Anda boleh lihat semua, ini adalah sebahagian daripada rumah-rumah yang abandoned, dan di bahagian belakang ada lagi rumah-rumah yang telah ditinggalkan. Dan tempat ini memang sangat-sangat luas. Kami pun datang sampai lewat di lokasi ini, dan mungkin kami tidak sempat untuk lakukan tinjauan pada waktu siang, dan kami akan kongsikan suasana eksplorasi dan suasana di tempat ini pada waktu malam. Oke guys, tunggu. Oke guys, ini adalah pandangan dari atas pada kawasan ini. Dan untuk blok bangunan yang berwarna putih ini ada 5 blok panjang sampailah ke bagian bawah sana, tapi bagian bawah tu agak berbahaya karena terdapat kesan jalan yang telah runtuh. Dan di bagian belakang sana pula masih terdapat beberapa unit rumah yang berwarna merah yang sangat luas, dan kita akan tengok macam mana pada malam ni, insyaAllah. Oke guys, kita jumpa sekejap lagi.
Tempat ni memang sangat-sangat mencabar dengan keadaan bentuk muka bumi yang agak teruk, dan semasa mencari lokasi ini juga kami beberapa kali mengalami masalah. Salah satunya adalah masalah kenderaan dan juga tersalah jalan ataupun hampir-hampir tersesat ke kawasan atas di kawasan berbukit bukau, sebabkan bentuk muka bumi di tempat ni memang agak teruk dan terdapatnya risiko tanah-tanah yang runtuh disebabkan tanah yang ada di tempat ni memang lembut, dan kami juga hampir-hampir tersesat, dan ini membuatkan kami mengambil masa yang agak lama untuk menjejak lokasi ini, dan akhirnya kami sampai di lokasi ini pada waktu petang, dan kami tidak sempat untuk melakukan tinjauan secara menyeluruh di tempat ni, dan kami memulakan eksplorasi pada waktu tengah malam. Assalamualaikum dan selamat malam. Oke, saya dan Adam akan melakukan eksplorasi di tempat ini, tempat yang telah lama ditinggalkan disebabkan proyek yang terbengkalai. Dan Adam berada di bagian dalam. Kami akan berada dekat antara satu sama lain karena tempat ini sebenarnya agak berbahaya, dan kami tidak akan berjauhan antara satu sama lain, dan saya akan coba melakukan tinjauan di bahagian bawah ataupun di barisan yang pertama. Oke guys, jom. Guys, kita akan lakukan tinjauan di sekitar kawasan ini. Terdapat beberapa buah rumah di situ dan di bawah. Dan pemandangan malam ini agak cantik ya, dengan bulan, dan inilah keadaan di kawasan ini.
tipsnya. Ini yang tadi Mati. Semak kan. Tak ada gangguan. Ada dua. Okey, di antara kawasan rumah ni memang semak. Dan agak susah untuk bergerak. Dan di belakang ni adalah laluan bahagian belakang rumah ni. Saya cuba mencari jalan yang sesuai, namun agak tebal semak-semak yang ada di sini. Membuat semula kawasan ini ada meninjau kawasan mereka serempak. Bilang itu Tebal lah. sekejap lah boleh. Kalau So yang ini bahagian dua tingkat lah. So dua tingkat ada 5 seperti yang saya katakan tadi, ini adalah laluan di bahagian belakang blok rumah ini, dan ini merupakan blok yang pertama. Ini adalah yang kedua. Dan dikatakan projek rumah kos rendah ini telah terbengkalai pada awal tahun 2000 dan menyebabkan pembeli rumah ini menanggung hutang dan juga kerugian. Dia tadi masuk balik, kami elok. Kalau tak, saya rasa dia makan lama masih rapat bang. Betul. So bila-bila dia sebenarnya dia perhatikan kita orang dah lama tau. Jadi bila saya dan juga Abang Don
berbual dengan kami. Cerita lah bang, tadi sebenarnya saya ada dengan pengumuman 2 kali, tapi saya diam. Lepas tu barulah Abang Don cerita tentang apa yang dilihat oleh teman dia. So ni memang dah semak, memang susah nak masuk. Kena ikut lorong tengah. Jadi kita akan lalu lorong yang kami parking kereta. Tempat ni sejuk dah mas. Sejuk, sangat sejuk. Tempat ni memang Tempat ni memang sejuk. Saya dengan Abang Don tadi kita dah makan. Makan tu memang sejuk. Sejuk sangat-sangat. Nyaman di suasana tu. Kalau betul projek ni jadi, saya cakap ini adalah projek yang paling cantik sebab kawasan perumahan ni betul-betul memiliki pemandangan gunung-gunung yang sangat lawa. Sangat lawa. terletak atas bukit ni. Ya, terletak atas bukit dan kawasan ni sebenarnya memang sangat strategik. Cuma problemnya sebab tanah dia tanah lembut. Dan tadi kenderaan kita orang pun susah sangat masuk. Memang tanah lembut. Jadi kalau kita nak buat macam gini, dia akan tetap akan pecah dan juga tetap akan runtuh. Macam tadi anda boleh lihat memang runtuh tu terus. Dah. Saya sini ya. Ini merupakan blok yang keempat dan sebenarnya setiap rumah yang ada di sini memiliki mereka bentuk yang sama. Assalamualaikum. Dan bilik serta kawasan di dalam rumahnya juga agak kecil. Assalamualaikum.
Dan di depan ini adalah blok yang kelima. Masih terdapat bahan binaan yang ditinggalkan. Dan saya akan melakukan tinjauan melalui di sekitar kawasan luar. Dan reka bentuk rumah ini mengingatkan saya di satu tempat di mana saya pernah melakukan eksplorasi di kawasan Seremban, yaitu Taman Maha. Reka bentuknya hampir sama. Dan salah satu sebab tempat ini juga ditinggalkan karena di bahagian bawah nih adalah gaung, dan di sepanjang tempat ini terdapat kesan-kesan tanah runtuh dan membuatkan pembinaan tempat ini juga terjejas. Sebenarnya tempat ini memang sangat-sangat menarik karena terletak di atas bukit, dan waktu petang tadi apa yang saya lihat adalah satu pemandangan yang sangat cantik karena embun telah mulai turun. Memang cantik. Kedudukannya agak jauh untuk ke kawasan pekan yang berhampiran. Sebelum masuk ke kawasan ini tadi, kami berada di atas bukit di sana, dan terdapat beberapa kejadian yang agak mencemaskan apabila saya terperasan ada sesuatu yang sedang memerhatikan kami. Sepasang mata yang agak besar, walaupun dalam keadaan yang jauh, saya boleh katakan ianya memang besar dan berkelip. Dan keadaan sekarang di tempat ini memang sejuk. Dan diharap tidak hujan karena laluan untuk keluar
ke kawasan ini juga agak bahaya sebenarnya. Laluan pernah lihat kita berada di bagian penghujung blok nih. Pemandangan yang sama dan suasana yang sama. Ini sebentar lagi kami akan pergi ke kawasan belakang, di mana terdapatnya satu kawasan lagi, terdapat rumah kedai, dan di kawasan itulah yang terdapatnya kesan runtuhan. Bahaya sekiranya tidak berhati-hati. Dan di depannya adalah blok yang ke-6, sama juga telah ditumbuhi dengan semak. Yep. Ya. Tempat dah tertutup kan? Laluan. Coba abang jalan kat sini kan? Haa. Jalan bunyi tergerak kat sini. Nampak tempat dia. Lembai bang. Korang memang kena kejap ni. Kita dah sampai. Memang sangat jauh. Betul abang? Jauh. Jauh sangat. Jadi nak sana kita clear out mana-mana ni. Mana yang saya dan juga abang dah mampu tunjuk dengan anda bahagian dalam. Sebab kita tak tahu kereta tu ada di arah mana.
Ini dari bawah. Dengan kurang-kurang tak ada karang, tak ada sapu. Karang kosong dia buat timbal ini. Okey lah. So dia nampak dekat kawasan ni bang. Dua orang dekat sini ni dan driver panggil untuk naik balik. Selain lah, kita duduk kan. Masuk lah. Okay ni kawasan rumah teres. Dah rendah. Dan sebelum kami melakukan eksplorasi, kami telah menerbangkan drone dan jelas sekali tempat ni memang terletak jauh dari kawasan penempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan apa yang saya difahamkan, terdapat lebih daripada 200 buah rumah yang terbiar, termasuklah rumah 2 tingkat. Guys, saya terdengar sesuatu tadi. Dan bunyi tersebut seakan-akan bunyi yang sedang bergerak perlahan-lahan. Astagfirullah. Dan inilah
yang kami risaukan, tempat yang tidak pernah diterokai orang terbiar dalam satu tempo yang sangat lama, dan juga terdapat cerita daripada orang-orang yang pernah melihat sendiri di mata depannya sesuatu yang tinggal di kawasan hutan yang berhampiran. Dan ini juga apa yang kami bincangkan bersama Adam untuk tidak berada jauh. Oke. Sebenarnya saya agak risau untuk berada di tempat tadi, itu di sebelah nih. Kesan cahaya. Oke. Sudah.
Dan kesan tersebut juga ada di sini. Dan bukan berarti berasal dari atas. Masih lihat, bukannya datang daripada atas. Oke. Sebenarnya apa yang saya lihat, keadaan langit mulai berubah semakin gelap. Semasa saya masuk ke tempat tu, terdapat satu perkara yang agak mendebarkan bagi saya, kerana semasa berada di dalam rumah tersebut, saya terdengar bunyi pergerakan, dan bunyi itu agak perlahan namun jelas kedengaran. Dan pada waktu itu juga saya terhidu bau busuk, memang bau yang sangat meloyakan. Dan saya bergerak keluar dari tempat itu selepas mendengar bunyi tersebut, kerana di dalam pemikiran saya pada ketika itu hanyalah satu, yaitu predator di tempat ini. Selepas kejadian tersebut, saya meneruskan perjalanan bersama Adam sampai di satu kawasan terdapatnya rumah kedai, dan di situ Adam telah bergerak ke hadapan dan saya telah berhenti sekejap untuk menukar bateri kamera. Dan di sini Adam telah mengatakan terdengar bunyi pergerakan yang sama. Oke guys, saya baru menukar bateri kamera. Dan ini adalah kawasan kedai, dan di situ terdapatnya kesan runtuhan dan sepanjang kawasan ini. Dan ini juga adalah kawasan runtuhan. Ini jelas kelihatan ya. Kawasan runtuhan, dan bloknya juga boleh runtuh pada bila-bila masa. Bayangkan sekiranya tempat ini berjaya dimajukan dengan tersedianya kemudahan rumah kedai, memang menarik. Saya dekat rumah kedai. Ada dekat belakang rumah kedai ya? Saya dengar gerak abang tu. Tadi saya dekat ni, betul-betul kawasan tanah runtuh. Kemang kita nampak. Abang dah dengar bunyi gerakan lah.
Ada tadi sebelum kita turun ke bawah. Yup. Okay. Saya juga minta maaf sekiranya rekaman pada malam ni agak bergegar. Ini karena lampu yang saya gunakan agak berat ya. Memang tangguh tangan membawa benda ni. Okay, ini adalah kawasan terakhir di tempat ni, dan hampir kesemuanya juga telah ditumbuhi dengan semak belukar. Kita boleh lihat kesan rekahan agak berbahaya sebenarnya. Nah, ini juga memang tak akan boleh buat hari ni. Okay. Memang berbahaya. Bau ni. Bau. Ini bau dekat macam dekat ni. Betul tak? Betul. Betul. Dari sana lagi tu. Macam ada bau yang dekat zoo kan? Dia daripada sebelum kita turun rumah kedai tadi. Dekat sini je lah. Dekat sini lah. Lalu mandi ni lah. Jom. So sebelum dia keluar ke, kita campak kita gerak keluar, kita berkongsi pengalaman kita untuk segmen yang kedua. Boleh bang? Okay. Jom. So inilah sedikit sebanyak kawasan pemukiman yang ditinggalkan. Memang sangat menarik. Kalau ini saya sampai juga, malam ni saya tengok gambar macam ni. DPA dan MRA dapat merasai lokasi yang sangat keren ni bang Ini secara keseluruhan kita dah explore. Cuma bahagian bawah tu semak memang payah sikit lah. So di pun dah lihat saya dah masuk semua.
Oke. Secara keseluruhan kami telah explore tempat ini, dan mungkin juga tidak banyak yang berbeza dengan video Adam, karena apa yang kami utamakan di sini adalah keselamatan semasa berada di sini. Dan selepas kami mengetahui kisah Pak Belang, kami telah memutuskan untuk bergerak bersama. Selepas melakukan tinjauan ataupun rakaman di keseluruhan tempat ni, saya telah memilih satu spot yang bagi saya memang menarik, dan saya telah lihat sejak awal kami sampai di tempat ni, iaitu berhampiran dengan tasik. Ini sebenarnya tasik buatan, mungkin juga hasil pembinaan sebelum ni. Dan pada waktu siang saya berada di sekitar kawasan tasik ni, memang kelihatan batu-batu besar di dinding sekitar tasik ni. Memang agak menarik lah bagi saya. Dan malam tu juga saya memilih untuk mencuba melakukan uji nyali berhampiran dengan tasik ni. Dan semasa di awal sesi tersebut, memang suasana di tempat ni memang agak bising secara semula jadi, itu bunyi katak, bunyi cengkerik. Dan apa yang pelik, apabila secara tiba-tiba bunyi tersebut menjadi senyap, secara tiba-tiba menjadi senyap begitu saja. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak dapat dilihat berhampiran dengan tempat saya berada. Dan saya buat itu yang dekat tepi tasik.
Oke, suasana di sini agak menyeramkan sebenarnya. Dan di sana terdapat batu-batu yang besar, dan di atas sana pula terdapat satu tokong lama yang sudah tidak digunakan. Nah, mungkin saya akan berada di sini seketika sebelum kami berangkat untuk balik, karena keadaan di atas juga agak merisaukan. Takut kiranya hujan turun, laluan untuk keluar memang sangat-sangat berbahaya. Masa kami berada di atas bersama Adam tadi, sebelum memulakan eksplorasi ini, saya dengan tidak sengaja terlihat sepasang mata yang memerhatikan kami daripada jauh. Dan apa yang menakutkan, mungkin juga itu adalah penghuni di tempat ini, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Belang. Saya dan Adam juga telah coba menghampiri tempat terdapatnya sepasang mata, dan apabila kami sampai ke tempat itu, ianya menghilang. Namun ada sesuatu yang saya lihat yang agak pelik berada di kawasan atas itu. Dan saya akan ceritakan kemudian.
Apa sebenarnya yang terjadi semasa kami melihat semasang mata itu? Ketika kami hendak bergerak balik ke tempat kami berehat, saya sempat menoleh ke belakang dan menghidupkan lampu. Apa yang saya lihat, terdapat sepasang mata yang berwarna kuning, dan apa yang saya lihat memang jelas sekali, seakan-akan ianya sedang mencangkung dan secara tiba-tiba terbang ke atas. Saya telah memberitahu kepada Adam, dan kami datang semula ke tempat itu dan menunggu seketika. Namun tidak apa-apa yang kelihatan. Dan memang benar kami lihat, pada asal itu memang kelihatan seakan-akan mata Pak Belang agak mencemaskan juga. Dan keadaan sekarang seakan-akan hujan akan tiba tidak lama lagi, dan ada baiknya kita keluar daripada tempat ini. Oke guys, nampaknya sampai di sini saja eksplorasi kita pada malam ini, dan saya akan kongsikan sedikit kisah dan pengalaman kami sepanjang berada di sini. Apa yang mengejutkan kami semasa datang semula ke tempat ini, kami telah menemui satu bangkai lembu yang sangat busuk. Dan pada ketika itu juga kami memerhatikan di kawasan Gaung, di mana terdapatnya kawasan tanah runtuh. Apa yang saya katakan pada Adam, apabila terlihat satu kesan di bahagian rumput, seolah-olah ada sesuatu yang dicampakkan ataupun ada sesuatu yang digulingkan, karena kelihatan kesan di semak tersebut. Dan sepanjang berada di sana juga saya boleh terhidu satu bau yang agak berlainan dengan bangkai lembu tersebut. Ianya seakan-akan bau busuk yang tidak pernah saya hidup sebelum ini. Boleh dikatakan hampir menyamai ikan kering ataupun ikan masin yang telah busuk, malah lebih busuk daripada itu. Dan melalui pemerhatian saya dan Adam, mungkin juga itu adalah bangkai babi hutan yang dibuang di sana. Namun apabila difikirkan semula agak tidak logik, kerana bersebelahan dengan bangkai lembu. Dan di tempat itu juga terdapatnya satu karung guni berhampiran dengan kes di tempat terdapatnya bau busuk tersebut. Dan di tempat ini juga memang terdapat lalat ataupun langau, memang terlalu banyak
sehingga kan kami terpaksa beredar dengan segera. Lalat tu lah banyak. Bang, macam orang je bang. Ya ke? Oh, wish. Macam ada bunyi tu lagi. Ini macam bekas jatuh nih, laluan jatuh. Bangkai lembu. Ini dam, laluan tapi besar sangat nih. Ini. Laluan dia macam jatuh ke dalam bergolek nih. Tu ada bulu entah apa tu. Babi ke apa tu bang? Tak boleh tengok macam ada bulu ke sana. Ni ada laluan ini tergolek. Babi ke? Itu ada bulu tu putih. Babi ni bang. Babi hutan. Pelik. Sana babi, sini lembu. Lain macam. Kadang-kadang kita masuk, lepas tu kita terus buat ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kali ini kami berada di satu tempat yang sangat-sangat menarik, dan apa yang kami temui pada pagi ini agak mengejutkan karena terdapat bau busuk di bagian sana, dan terdapat bangkai lembu, dan satu lagi tidak dapat dipastikan, mungkin juga babi hutan. Tapi pelik, macam mana binatang ni boleh berada di sini, sedangkan tempat ni memang sangat susah untuk ditemui, dan sepanjang kami berada di sini memang tidak ada seekor pun haiwan yang berkeliaran, karena tempat ni memang jauh tersorok ke dalam. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok suasana di tempat ni. Saya dan Adam telah berbincang dan kami telah bersetuju ataupun sependapat untuk melakukan report ataupun makluman di sebuah balai polis yang berampiran. Dan di sini kami telah lakukan apa yang patut. Sekiranya apa yang kami temui itu adalah mayat manusia, sekurang-kurangnya kami lakukan sesuatu yang boleh membantu pihak berkuasa. Dan sehingga kini kami belum menerima sebarang maklum balas, dan semasa melakukan report tersebut kami telah memberikan segala keterangan yang patut dan telah memberikan kerjasama, dan pihak
berkuasa juga mengatakan akan menghubungi kami dan memberi kami maklumat terbaru sekiranya ada sebarang penemuan ataupun apa-apa info berkenaan kejadian tersebut. Oke, saya baru saja selesai melakukan laporan berkenaan penemuan kami bersama Adam, dan Adam telah bergerak sebentar tadi, dan saya akan balik ke rumah selepas melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Dan kami telah beri kerjasama yang sepatutnya kepada pihak polis, dan kita akan tunggu makluman semasa daripada mereka. Dan saya tidak boleh merekamkan video terlalu lama di tempat ni. Oke guys, jom. Oke, saya dan Adam telah melakukan perkara yang sepatutnya, dan Adam baru saja bergerak pergi atas urusan lain, dan Adam pun akan bergerak jauh, dan saya berada di sini untuk menyelesaikan